esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasi permainan budak, daun selasi dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuanmu di ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga. Batang selasi permainan budak, daun selasi dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujungku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Buat yang diraikan Cikgu Nordin bin Yasir. Jadi di hari yang berbahagia ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan komitmen cikgu sepanjang berkhidmat di sekolah ini. Sepanjang tempoh perkhidmatan, cikgu telah berusaha menunjukkan dedikasi yang tinggi, sikap bertanggungjawab dalam menguruskan anak-anak PPKI terutamanya dan murid-murid lain amnya. Segala sumbangan dan bakti cikgu amat kami hargai dan akan sentiasa dikenang. Semoga persaraan ini membuka lembaran yang baru agar cikgu lebih tenang dan bahagia bersama keluarga tercinta. Didoakan agar cikgu sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan kesejahteraan berpanjangan. Selamat bersara Cikgu Nordin bin Yasir. Terima kasih atas segala jasa dan bakti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Puan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Guru Besar, barisan pentadbir, rakan-rakan guru, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh rasa syukur, namun turut diselubungi rasa sebak dan sayu
bagi meraihkan persaraan seorang insan yang amat kita hormati dan kasihi, iaitu Cikgu Nordin. Cikgu Nordin bukanlah sekadar seorang guru. Beliau adalah simbol kekuatan, ketabahan dan keikhlasan dalam pendidik. Pada awal perkhidmatan beliau dikenali sebagai guru yang hebat, berdedikasi dan penuh komitmen terhadap anak didik. Setiap langkahnya di sekolah diwarnai dengan kesungguhan dan kecintaan terhadap dunia pendidikan. Namun, takdir Allah menentukan perjalanan hidup yang berbeza buat beliau. Kemalangan yang menimpa telah mengubah banyak perkara dalam hidupnya. Dalam ujian yang berat, itu beliau disahkan sebagai orang kurang upaya. Bagi sesetengah orang, keadaan itu mungkin menjadi titik noktah. Tetapi bagi Cikgu Nordin, ia menjadi titik permulaan yang baru. Dengan semangat yang tidak pernah pudar, beliau bangkit. Beliau menerima takdir dengan hati yang redha dan jiwa yang tabah. Penempatan beliau sebagai guru pendidikan khas bukanlah satu kekurangan, sebaliknya menjadi satu anugerah besar kepada murid-murid istimewa di sekolah ini. Inilah salah satu ciri yang membuatkan saya sebagai seorang ketua kagum dan menumpang kekuatan dikala saya diuji Allah. Siapakah yang lebih memahami jiwa anak-anak istimewa jika bukan seorang guru yang turut melalui ujian kehidupan dengan penuh kesabaran. Empati, kasih sayang dan kesungguhan Cikgu Nordin dalam mendidik murid pendidikan khas begitu luar biasa. Beliau bukan sahaja mengajar mereka membaca dan menulis, tetapi mengajar erti keyakinan diri, keberanian dan harapan. Kepada kami, rakan-rakan guru, Cikgu Nordin adalah inspirasi hidup. Ketabahannya mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukan pada fizikal, tetapi pada hati yang kental dan jiwa yang besar. Beliau membuktikan bahawa keterbatasan bukan penghalang untuk memberi bakti. Hari ini, apabila tibanya waktu untuk beliau melangkah ke alam persaraan, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa, pergobadan dan ilmu yang telah dicurahkan. Setiap titik peluh, setiap senyuman yang diberikan kepada murid-murid, setiap nasihat dan tunjuk ajar, semuanya akan terus terpahat dalam ingatan kami dan termasuk murid-murid. Cikgu Nordin, sesungguhnya persaraan ini bukanlah pengakhiran kepada jasa dan inspirasi yang telah cikgu tinggalkan. Jejak langkah Cikgu Nordin akan terus hidup dalam hati murid-murid dan warga sekolah ini. Kami doakan agar Cikgu Nordin dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan kebahagiaan bersama isteri tercinta. Semoga segala amal bakti yang dicurahkan menjadi pahala yang berpanjangan. Terima kasih Cikgu Nordin. Jasamu dikenang, budimu disanjung, inspirasimu akan terus hidup dalam sanubari kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nordin.
Halo Cikgu Din. Saya sayang Cikgu Din. Selamat bersara Cikgu Din. Terima kasih Cikgu. Selamat bersara Cikgu Din. Semoga sihat selalu. Halo Cikgu Din. Terima kasih Cikgu Din. Saya sayang Cikgu Din. Terima kasih Cikgu Din telah mengajar kami. Semoga Cikgu Din sihat selalu. Selamat bersara Cikgu Din.